ni Thunderbolt ke News Avenger? Okay, Assalamualaikum semua. Ini ulun nak review pasal movie Thunderbolt aka The New Avengers. So Marvel baru ni umum yang cerita Thunderbolt depa ni telah diubah nama kepada The New Avengers. Atas sebabnya kalau hampa tengok movie tu, hampa tahu lah sebab apa dalam movie tu dia ada explain dah pasal apa nama depa The New Avengers. So ulun tak nak spoiler lah kat sini. Ulun nak spoiler yang ringan-ringan je. Tak mau yang betul-betul spoiler punya. Takut hampa tak tengok lagi kecewa lah pula. So honestly bagi ulun cerita ni akhirnya MCU berjaya kembali ke jalan yang benar. Sebab sebelum ni kan kalau hampa tengok movie-movie MCU macam Captain America 4, Doctor Strange, Madness of Multiverse, Captain Marvel 2, Black Panther 2, and then drama depa macam She-Hulk, Secret War, banyak lagi lah drama-drama MCU yang MCU keluarkan dekat Disney Plus tu. So mostly semua tu macam gone wrong. Segala apa yang depa cipta selama 20 tahun ni macam musnah macam tu je. Tak masuk phase yang terbaru ni. Ulun lupa phase apa, phase 5 kot tak silap ulun. Jadi macam apa yang kita tengok selama ni. And then depa banyakkan selitkan, ada jugalah bagi ulun agenda-agenda tu lah, macam race, feminism, gender and macam-macam lagi lah. Ulun tak heran semua tu. At least kalau hampa create satu agenda tu dengan betul, tak ada masalah. Bagi ulun okey je. Tak ada masalah dalam filem-filem apa-apa. Jadi hampa create dengan betul, bagi ada impact yang positif untuk penonton yang macam kita ni. Tapi apa yang depa create ni hanyalah agenda untuk kepuasan diri depa tu. Jadi kita tak syok movie-movie macam tu lah. Macam sebelum ni pun ulun tengok Captain America 4 dengan Sam Wilson, dia akan jadi Captain America baru tu memang okey. Cuma masalah dia tu, dia macam buat balik cerita tu. Dia boleh cerita Captain America 2 tu dengan Captain America 4 tu sama. Dia punya plot sama, dia punya villain lebih kurang je, semuanya sama. Jadi macam ulun tengok Captain America 4 tu agak kecewa sikit kot lah. Tapi untuk MCU Thunderbolt ni aka The New Avengers ni tak ada masalah, memang okey, serius okey. Cuma yang ulun tak apa suka tu, spoiler alert, yang ulun tak suka tu scene last tu lah. Scene last tu dia macam tak ada fight sangat sebab enemy dalam ni dia overpower, memang overpower gila-gila punya. Memang mustahil geng Thunderbolt ni untuk lawan dia tu. Hampa tengok ni lah, dia punya story, dia punya fight, koreografi apa semua tu semua memang cantik. Macam dah lama kita tak tengok MCU macam ni. Untuk dari segi joke pula, dari segi lawak tu honestly memang lawak lah ni. Apa yang lawak yang depa luahkan tu semuanya okey, kita boleh gelak. Dia tak cringe macam sebelum-sebelum filem ni. Dia macam buat lawak tu apa ni, aku nak gelak gedok ni. Tapi dalam ni memang lawak. Ulun dengan kawan ulun baru tu memang kami gelak gila dalam tu. Memang lama kami tak gelak macam tu dalam cerita MCU tu. So bagi ulun lah, kepada peminat MCU yang kecewa ni, hampa boleh rewatch balik ni. Hampa boleh rewatch balik MCU, hampa boleh tengok filem ni Thunderbolt dekat wayang lah. Sekarang ni dekat wayang. Honestly memang best gila. Apa yang kalau hampa tengok rating yang orang bagi tu, ada bagi 7/10, 9/10, Metacritic bagi berapa puluh tak silap ulun, tapi agak tinggi juga bagi ulun. Rotten Tomato pun agak tinggi. Semuanya betul. Dia cerita ni basically dia macam nak create satu story baru untuk next film tu. Dia memang bagi ulun untuk next phase ni, filem ni memang bagi ulun sangat penting. Sangat-sangat penting. Untuk hampa tak mau lepas tu, better hampa tengok cerita ni. Memang menarik. Hampa takkan kecewa cerita ni. Kalau hampa expect fight tu, jangan risau, fight dia jadi akan logik sikit dalam ni. Sebab dia fight dia sama soldier. Bukan dia fight dengan god, dengan human, dengan wizard, dengan android, alien macam-macam. Bukan. Dia macam back to basic balik dalam cerita ni. Rating ulun bagi dalam cerita ni, ulun setuju dengan IGN kali ni. Ulun bagi 7/10 lah. Cuma yang lagi 3 tu mostly sebab fight lah. Untuk hampa tengok ni, kita ada Sentry. Sentry ni watak yang macam Superman daripada DC tu. Power dia superhuman, super speed, and then dia ada telekinesis. Dia dah nak sebut tu, yang kita boleh kawal, yang dia boleh kawal macam barang tu, dia gerak macam tu je, dia syung gitu, dia syung gini je. Minta maaf lah ada gangguan sikit, maklum lah. Belakang rumah ulun ni basically zoo lah. Ada angsa, ada kambing, ada ayam, ada itik, ada anak segala ni adalah. Kalau masa dengar tu ada bunyi kambing lah belakang tu kan. Untuk kepada siapa yang tinggal MCU selama ni, hampa boleh rewatch balik untuk tengok Thunderbolt ni lah. Highly recommended untuk hampa yang nak tengok balik MCU tu. Untuk yang first time nak tengok MCU tu, jangan tengok Thunderbolt tu. Jangan. Sangat confused kalau hampa tengok cerita ni. Sebab basically Thunderbolt ni sambungan daripada filem-filem yang sebelum ni, daripada drama yang sebelum ni. Hampa masuk
untuk tobat hampa confuse nanti. So kalau hampa ada masa, ada peluang, kalau hampa tak ada masa juga, hampa carilah kawan-kawan yang minat MCU tu, hampa minta depa cakap balik kat hampa. So hampa akan faham lah tengok MCU ni lah. So itu saja untuk kali ni. Hampa boleh like, comment, subscribe and share. Dan juga hampa boleh komen kat bawah ni apa filem kegemaran hampa dalam MCU ni. Bagi ulung adalah Avengers Infinity War dengan Black Panther. Memang menarik cerita tu. Okay guys, itu dia untuk kali ni. Bye bye. Assalamualaikum.